Mereka digelar Lanun, tetapi pernah menjadi panglima laut yang ditakuti penjajah. Mereka disebut perompak, tetapi darah mereka mengalir dari keturunan bangsawan. Dalam lipatan sejarah yang sengaja dilenyapkan, siapa sebenarnya Lanun Melayu di Lautan Hindi? Dan mengapa Barat begitu terdesak mahu menghapuskan mereka? Inilah kisah yang tidak terungkap, kisah tentang kuasa, maruah dan lautan yang pernah ditawan anak Melayu. Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel Studio NS Production. Saya Nazri Saleh, hos anda. Kepada yang baru kenal channel ini, sila like, share, komen dan subscribe kerana banyak cerita menarik yang kontroversi tentang sejarah Melayu. Jangan lupa tekan butang join untuk jadi ahli juga, kerana anda akan disajikan dengan cerita rahsia tentang sejarah Melayu yang lebih kontroversi dari biasa. Ini yang menariknya channel ini. Pada video ini, saya akan menerangkan apa sebenarnya Lanun Melayu dan mengapa penjajah kolonial Barat begitu terdesak mahu menghapuskan mereka. Apabila kita menyebut tentang Lanun Melayu, ramai akan membayangkan perahu kecil yang mengawal kapal pedagang di Selat Melaka atau pantai timur Semenanjung. Namun, satu persoalan timbul. Mengapa disebut Lanun Melayu di Lautan Hindi? Bukankah tanah Melayu itu sendiri terletak di pesisir Laut Cina Selatan? Adakah istilah ini satu kesilapan atau ada kisah besar yang kita belum gali sepenuhnya? Jawapannya bukan sahaja melibatkan kawasan, tetapi sejarah geopolitik perdagangan maritim Nusantara. Sebenarnya, tanah Melayu yang terletak di tengah-tengah laluan dagang antara timur dan barat adalah gerbang masuk utama dari Lautan Hindi ke dunia timur jauh. Selat Melaka menjadi penghubung antara dua lautan besar, Lautan Hindi dan Laut Cina Selatan. Maka, sesiapa yang menguasai perairan ini, menguasai dunia. Lebih daripada itu, kegiatan Lanun Melayu tidak terhad kepada Selat Melaka semata-mata. Mereka bergerak dari Aceh hingga Riau, dari barat Borneo hingga ke pantai barat Sumatera. Semuanya berada dalam kawasan pengaruh Lautan Hindi. Kapal-kapal dagang dari India, Arab dan Eropah yang melalui laluan ini sering menjadi sasaran, bukan kerana kebencian, tetapi kerana kuasa dan keuntungan. Bahkan sejarah mencatat bahawa pelaut-pelaut Bugis dan Aceh pernah menyerang kapal-kapal Sepanyol, Portugis dan Belanda di luar kawasan tradisional mereka. Ada yang sampai ke Kepulauan Andaman dan Nicobar. Ini menunjukkan bahawa Lanun Melayu bukan sekadar kisah kampung nelayan. Mereka adalah pemain utama dalam sistem perdagangan Lautan Hindi. Oleh itu, apabila kita menyebut Lanun Melayu di Lautan Hindi, itu bukan kesilapan. Ia adalah satu pengiktirafan bahawa kuasa maritim Melayu pernah bergema jauh melangkaui pantai sendiri. Ini bukan sekadar cerita rompakan laut. Ini adalah kisah tentang pengaruh, penguasaan laluan global dan akhirnya naratif yang diubah oleh penjajah demi membungkam sejarah sebenar. Selat Melaka. Ia kelihatan sempit pada hari ini, tetapi pada abad ke-15 hingga ke-19, inilah nadi perdagangan dunia. Di sinilah segala kapal dagang dari India, Arab, Afrika Timur dan Eropah masuk ke Asia Tenggara.
Inilah pintu lautan Hindi menuju ke China. Dan siapa yang menguasai pintu ini, menguasai emas, rempah dan perdagangan Asia. Di sinilah Lanun Melayu menjadi kuasa yang ditakuti. Mereka bukan pelaut biasa. Mereka memahami arus, musim angin monsun dan strategi mengatur serbuan. Setiap lorong sempit di selat ini mereka hafal. Mereka tahu bila kapal dagang akan tiba, bila ia akan berhenti menunggu angin berubah. Dan ketika itu, serangan bermula. Namun, kita harus faham, mereka tidak menyerang sesuka hati. Ramai daripada mereka merupakan tentera laut tidak rasmi kepada kerajaan tempatan, seperti orang laut yang menjadi pengawal kepada Kesultanan Melaka. Mereka bukan perompak, mereka pemungut cukai, penjaga laluan, pelindung perairan. Tapi dalam catatan barat, semua itu dicop sebagai piracy. Seorang pedagang Belanda pernah menulis, Kapten Melayu tidak memerlukan bendera. Dia hanya perlukan ombak dan malam. Itu bukan penghinaan. Itu adalah pengiktirafan. Mereka bergerak pantas, menyerang tepat dan hilang sebelum subuh. Kapal-kapal Belanda, Portugis, Sepanyol, semuanya pernah jadi mangsa. Tapi di sisi sejarah tempatan, ini adalah perang mempertahankan maruah dan monopoli maritim. Jadi, jangan hairan jika kita katakan Selat Melaka itu sebenarnya ruang pertempuran lautan Hindi yang sebenar. Ia bukan hanya perairan sempit, tetapi gelanggang pertembungan antara pelaut Melayu dan kuasa besar dunia. Dan dalam pergelutan itu, muncul watak-watak yang sejarah moden labelkan sebagai Lanun. Walhal mereka adalah benteng terakhir lautan. Dalam sejarah Melayu lama, gelaran Lanun tidak wujud dalam maksud jenayah seperti yang dibawa penjajah. Sebaliknya, mereka yang menguasai laut dipanggil Panglima, Nakhoda atau Laksamana. Mereka memegang amanah menjaga perairan, mengutip cukai kapal asing dan menangkis ancaman musuh dari lautan. Mereka adalah sebahagian daripada sistem pertahanan kerajaan Melayu, bukan pengacau. Tetapi apabila kuasa Eropah masuk, mereka membawa bersamanya satu sistem undang-undang baharu, sistem yang tidak mengiktiraf kuasa tradisi. Maka sesiapa sahaja yang menyerang kapal dagang mereka, tidak kira atas nama raja atau adat, terus dilabel pirate. Gelaran ini bukan berdasarkan jenayah, tetapi kepada siapa yang berkuasa menulis sejarah. Contoh paling jelas ialah orang laut. Mereka adalah tulang belakang Kesultanan Melaka. Melaka tidak akan mampu bertahan sebagai pusat perdagangan jika tidak kerana mereka. Namun selepas Melaka jatuh ke tangan Portugis, kumpulan ini menjadi pelarian laut dan dari pelindung, mereka dilabel Lanun. Perkara yang sama berlaku kepada ramai hulu balang Bugis, Panglima Riau dan pelaut Aceh. Ketika mereka mengawal laluan laut dan berkhidmat kepada Sultan, mereka dianggap wira. Tetapi sebaik sahaja Sultan mereka kalah dan penjajah mengambil alih, mereka menjadi musuh negara, walaupun negara itu bukan milik mereka. Inilah tragedi sebenar sejarah Melayu maritim. Lanun menjadi label politik yang digunakan untuk membungkam mereka yang tidak tunduk kepada penjajah. Dan selama ratusan tahun, istilah itu terus melekat sehingga kita sendiri hari ini gagal membezakan antara pahlawan dan penjahat, antara penjaga dan perompak. Bangsa Bugis, satu nama yang menggetarkan laut dan menakutkan kapal-kapal penjajah. Mereka bukan sekadar pelaut ulung dari Sulawesi. Mereka adalah penjelajah, pahlawan, pedagang dan dalam mata penjajah, Lanun yang kejam. Tetapi dalam sejarah sebenar, Bugis adalah antara pemain terpenting dalam politik Melayu
abad ke-18. Selepas konflik dengan VOC di tanah asal mereka, 5 bersaudara Bugis merantau ke Semenanjung dan Sumatera. Mereka tidak datang sebagai pelarian, tetapi sebagai panglima perang yang diupah oleh Sultan dan pembesar Melayu untuk menyelesaikan perebutan takhta. Mereka menang dan sebagai balasan, mereka diberikan kuasa, wilayah dan keturunan mereka menjadi raja. Raja Lumu, anak Deng Celak, menjadi Sultan Selangor pertama. Keluarga mereka mewarisi takhta hingga hari ini. Namun, dalam catatan VOC dan British, orang Bugis dilabel sebagai Sea Bandits, perompak kejam dan pengacau Selat Melaka. Mereka dicop sebagai lanun bukan kerana mereka jahat, tetapi kerana mereka mengganggu monopoli dagangan penjajah. Lebih ironik ketika mereka menyerang kapal Belanda yang cuba menguasai rempah dan timah di kawasan Melayu. Mereka dianggap perompak. Tetapi ketika British menyerang orang Bugis dengan meriam dan kapal perang, itu dinamakan misi pemulihan keamanan. Siapa sebenarnya perompak? Sejarah Bugis mengajar kita satu perkara. Kuasa Melayu di laut bukan sahaja mempertahankan kedaulatan, tetapi membina kerajaan. Dari pelaut menjadi sultan, dari pengembara menjadi pemerintah. Tapi semua itu hilang dalam sejarah sekolah. Kerana penjajah mahu kita ingat mereka sebagai lanun, bukan sebagai pewaris kuasa. Namanya kini terpahat di masjid, sekolah dan jalan raya. Tapi di abad ke-18, dalam dokumen Belanda, dia hanya dikenali sebagai Ketua Lanun yang mengacau keamanan. Dialah Raja Haji Fisabilillah yang di-Pertuan Muda Riau, Panglima Laut Melayu Bugis dan lelaki yang pernah hampir menawan kembali Melaka dari tangan penjajah. Raja Haji bukan lanun. Beliau adalah negarawan, diplomat dan panglima perang yang disegani. Beliau menyatukan kekuatan Johor Riau, Selangor dan Bugis dalam satu barisan menentang Belanda. Pada tahun 1784, beliau memimpin armada besar menyerang Melaka. Taktiknya cekap, geraknya laju dan seketika penjajah hampir kalah. Tapi dalam pertempuran di Teluk Ketapang, Raja Haji syahid. Tubuhnya terkena meriam musuh. Belanda meraihkan kematian itu. Mereka tidak mengiktiraf kehebatannya. Sebaliknya, mereka melabelnya sebagai lanun besar yang telah dihukum. Dan selama berabad, itu yang kekal dalam catatan sejarah kolonial. Namun, dalam manuskrip Agung Tuhfat Al-Nafis, Raja Haji dikenang sebagai pahlawan sejati. Seorang pejuang yang tidak pernah tunduk, yang berjuang hingga akhir hayat. Beliau bukan perompak laut. Beliau adalah simbol Melayu Bugis yang tidak rela dijajah. Kegagahannya menjadi inspirasi. Kematiannya mencetuskan gelombang pelanunan bebas yang meresahkan Belanda selama dekad-dekad berikutnya. Hari ini, kita mengenang beliau dengan gelaran Fisabilillah yang bermaksud berjuang di jalan Allah. Tapi satu persoalan besar kekal. Mengapa sejarah rasmi hanya bercerita tentang lanun dan tidak tentang seorang pejuang syahid yang hampir mengubah haluan sejarah penjajahan Melaka? Aceh, bumi para sultan, bumi para ulama. Pada abad ke-16 hingga 17, Aceh bukan hanya pusat keilmuan Islam, tetapi juga kuasa maritim terbesar di hujung lautan Hindi. Di sinilah perdagangan lada dikawal rapi, dan di sinilah lahirnya panglima-panglima laut yang barat label sebagai lanun. Sultan Iskandar Muda membina armada laut yang menggerunkan. Kapal-kapal Aceh lengkap dengan meriam dan prajurit. Misi mereka jelas, memecahkan monopoli Portugis di Melaka
menentang keangkuhan penjajah dan mempertahankan laluan lada. Tapi setiap serangan terhadap kapal Eropah, tidak kira apa sebabnya, disimpan dalam log penjajah sebagai piracy. Ketika Aceh melemah selepas abad ke-18, pembesar-pembesar daerah mengambil alih kuasa laut. Mereka mula menyerang kapal dagang yang tidak membayar cukai, terutama kapal dari Amerika dan Eropah. Salah satu insiden paling terkenal berlaku pada tahun 1831 apabila kapal Amerika Friendship dirampas di Kuala Batu, tindakan yang membuka pintu kepada penjajahan bentuk baharu. Amerika membalas dengan kekerasan tentera. Kapal perang USS Potomac dihantar ke Aceh, membedil kampung, membakar kubu dan membunuh ratusan orang awam. Satu perombakan membawa kepada tragedi besar. Tapi, adakah semua ini hanya kerana lada atau kerana Aceh terlalu bebas dan terlalu berdaulat untuk dunia barat? Dan kemudian, datanglah Belanda berselindung di sebalik dalih menghapuskan lanun untuk melancarkan Perang Aceh 1873. Perang yang berlarutan lebih 3 dekad dan meragut puluhan ribu nyawa. Tapi kita harus bertanya, adakah ini benar-benar soal lanun atau soal dendam kolonial terhadap satu-satunya negeri Melayu yang masih belum tunduk? Dalam dunia moden, kita diajar bahawa pelanunan ialah jenayah, perombakan, kekejaman dan kerakusan. Tetapi di dunia Melayu lama, realitinya jauh lebih rumit. Bagi ramai pelaut, menjadi lanun bukan pilihan jahat, tetapi pilihan terakhir untuk terus hidup. Di laut yang luas, di tengah peralihan kuasa, di hujung kemiskinan, pelanunan menjadi satu bentuk ekonomi rakyat tertindas. Ketika kerajaan lemah, penjajah memperketat kawalan dan cukai di pelabuhan semakin mencekik. Ramai pelaut tidak lagi mampu berdagang secara sah. Kapal mereka ditahan, muatan dirampas dan laluan dikuasai kuasa asing. Maka di sinilah muncul pelabuhan tersembunyi, laluan rahsia dan pasaran gelap yang dibina oleh lanun-lanun tempatan. Pelanunan menjadi sistem ekonomi tersendiri. Barang yang dirampas seperti rempah, kain, seramik, emas tidak disorok semata, tetapi dijual kembali kepada penduduk tempatan atau pedagang bebas di pulau-pulau kecil. Ada pelabuhan tidak rasmi di Riau, Tambelan dan Barat Borneo yang menjadi pusat jual beli hasil pelanunan. Inilah pasaran gelap yang dijadikan penjajah sebagai ancaman, tetapi bagi rakyat ia adalah nyawa. Dan seperti ekonomi lain, sistem ini juga ada struktur, ketua, pengutip hasil, bahkan perlindungan untuk kampung-kampung pesisir. Ramai pembesar tempatan diam-diam bersama kerana mereka sendiri dikhianati oleh penjajah yang memecahkan sistem tradisional. Jadi, lanun sebenarnya berfungsi sebagai penimbang kuasa dalam politik ekonomi lautan. Ironinya, sistem ini mengagihkan kekayaan yang sebelumnya hanya milik syarikat kolonial besar. Dan inilah sebab utama mengapa penjajah begitu terdesak mahu menghapuskan mereka. Bukan kerana kekejaman mereka, tetapi kerana mereka mengganggu dominasi ekonomi penjajah atas lautan. Dari perairan Mindanao hingga ke pantai barat Sabah, satu nama disebut dengan rasa gentar oleh Sepanyol dan Belanda, Il-Lanun. Bersama suku Bajau Laut, mereka bukan sekadar pelaut, tetapi armada bergerak yang menjarah kapal penjajah, melawan pencerobohan dan mempertahankan dunia mereka sendiri. Tapi dalam naratif kolonial, mereka dikenang hanya sebagai lanun, barbaric
Raiders of the Sea. Ilanun tidak menyerang untuk suka-suka. Mereka menyerang kapal-kapal Sepanyol yang cuba menghancurkan wilayah Islam di Sulu dan Mindanao. Mereka juga menyerang penempatan yang bersubahat dengan penjajah. Kapal mereka lanong, panjang, laju dan bersenjata. Ia mampu memuatkan lebih 150 prajurit dengan meriam kecil. Bagi musuh, ia adalah simbol menggerunkan. Bagi mereka sendiri, ia adalah benteng hidup. Sejarah mencatat, pada abad ke-18, Lanun Ilanun bersekutu dengan pembesar Melayu di Riau untuk menghalau Belanda dari Pulau Riau. Serangan itu berjaya. Tapi seperti biasa, penjajah membalas dengan fitnah. Dalam laporan rasmi, mereka dipanggil Ilanun Pirates, meskipun hakikatnya mereka hanya bertindak balas terhadap penjajahan yang memusnahkan tanah, agama dan maruah mereka. Yang lebih menggerunkan penjajah ialah pergerakan Ilanun yang tidak terikat sempadan. Mereka berlayar dari Sulu hingga ke Kedah, dari Borneo ke Selangor, bahkan ke Tanah Bugis. Mereka tidak tunduk kepada satu raja. Mereka hanya tunduk kepada adat lautan mereka sendiri. Dalam dunia mereka, siapa yang berani, dialah yang berkuasa. Hari ini, masyarakat bajau laut masih ada, berlayar, berpindah, hidup di atas perahu. Tapi, sejarah mereka telah dirombak. Tiada lagi disebut tentang keberanian mereka melawan Sepanyol. Tiada lagi dihargai peranan mereka dalam mempertahankan dunia Melayu dari timur. Mereka dikaburkan dalam sejarah sebagai pelarian laut, bukan sebagai pahlawan samudera. Di medan perang, peluru menembusi tubuh. Tapi dalam medan propaganda, satu perkataan boleh membunuh seluruh keturunan. Itulah yang berlaku kepada para pejuang maritim Melayu. Mereka tidak dibunuh dengan pedang. Mereka dibunuh dengan label. Label yang dicipta oleh penjajah, Lanun. Apabila penjajah tidak mampu menewaskan kekuatan laut orang Melayu secara berdepan, mereka mencipta satu naratif bahawa semua kapal yang tidak tunduk kepada mereka adalah pirate vessels. Semua serangan balas dianggap pelanunan. Semua tindakan mempertahankan tanah air dicop keganasan. Dan dari sinilah seluruh generasi Melayu mula percaya bahawa pahlawan mereka adalah penjenayah. Sultan Selangor diserang pada 1871 dengan alasan kononnya melindungi Lanun. Raja Haji dibunuh dan dilabel Lanun. Aceh dimusnahkan kononnya kerana Lanun Aceh menyerang kapal dagang. Belanda dan British tidak perlu alasan besar. Mereka hanya perlu satu perkataan dan dunia menyokong perang mereka. Mereka kemudian menandatangani Perjanjian Inggeris-Belanda 1824, membahagikan Nusantara dan menjadikan pembanterasan Lanun sebagai justifikasi utama untuk menempatkan tentera laut membina pelabuhan ketenteraan dan memaksakan undang-undang asing di negeri-negeri Melayu. Perjanjian ini bukan sekadar diplomasi, ia adalah lesen menjarah. Hari ini, ramai tidak sedar bahawa istilah Lanun itu sendiri adalah projek kolonial untuk membunuh ingatan kolektif kita terhadap pejuang laut. Mereka dijadikan cerita menakutkan untuk anak-anak, tetapi disorokkan kisah keberanian mereka mempertahankan hak maritim, perdagangan tempatan dan tanah air. Naratif sejarah dunia yang dicipta kolonial tidak pernah adil kepada bangsa yang kalah. Inilah yang berlaku kepada empayar Laut Melayu. Dari Aceh ke Riau, dari Bugis ke Sulu, semua kekuatan maritim ini dibungkam dan dibakar perlahan-lahan oleh penjajahan. Bermula abad ke-19,
teknologi Eropah merubah wajah peperangan di laut. Kapal wap menggantikan layar. Meriam jarak jauh dicipta mereka hasil dari bumi Melayu. Armada penjajah menutup perairan, mendirikan kubu dan memaksa negeri-negeri Melayu menandatangani perjanjian demi perjanjian yang menghancurkan kedaulatan mereka. Kampung-kampung nelayan yang dahulunya menjadi pangkalan pahlawan laut dibakar dan diusir. Gelaran Nahoda, Panglima Laut dan Laksamana digantikan dengan jawatan pentadbiran kolonial. Yang dahulu digeruni, kini menjadi bahan cerita dongeng. Dan dengan musnahnya mereka, hilanglah suara bangsa yang pernah menawan lautan. Yang lebih menyayat hati, anak-anak Melayu diajar untuk takut kepada laut. Di sekolah, tiada lagi kisah tentang keberanian Raja Haji. Tiada sebutan tentang armada Aceh. Tiada kisah tentang kehandalan Bugis. Yang tinggal hanyalah watak lanun sebagai simbol kejahatan. Warisan pelaut bangsa kita dibuang dari silibus, dibuang dari ingatan. Inilah ironi yang menyakitkan. Kita berasal dari tamadun maritim. Kita menakluk ombak sebelum penjajah tahu memetakan dunia. Tapi hari ini, kita berdiri membelakangi laut. Kita takut pada gelombang yang pernah kita tawan. Dan selagi sejarah ini tidak disingkap semula, bangsa kita akan kekal hilang arah seperti kapal tanpa nahoda. Jika anda mendengar kata lanun, apa yang terlintas di minda? Wajah bengis, kapal lapuk, kekejaman tak berakal. Mungkin begitu, kerana itulah yang ditanam dalam kepala kita sejak kecil. Tapi hari ini, selepas segalanya yang kita bongkar, mari kita tanya sekali lagi, siapa sebenarnya mereka? Lanun Melayu bukan perompak ganas tanpa tujuan. Mereka adalah anak-anak laut yang mempertahankan laluan rempah, menentang penjajah dan membina empayar. Mereka berdagang, berperang dan berpolitik di atas gelombang. Mereka adalah tentera, pedagang dan wira yang hanya menjadi penjenayah setelah sistem mereka dikalahkan dan suara mereka dipadam dari lembaran sejarah. Kita tidak harus membaca sejarah seperti penjajah mahu kita membacanya. Mereka yang kita gelar lanun adalah sebenarnya laksamana yang dihormati, panglima yang disegani dan syuhada yang gugur dalam mempertahankan maruah maritim Melayu. Mereka tidak pernah meminta untuk dikenang sebagai pahlawan. Tetapi dosa kita adalah apabila kita lupa siapa mereka sebenarnya. Dan kini dunia sudah berubah. Kita punya ruang untuk menulis semula sejarah kita, untuk menyaring semula naratif kolonial dan untuk meletakkan kembali mereka ke tempat yang sepatutnya, bukan di lorong gelap perompak, tetapi di atas pentas kehormatan bangsa. Kerana selama kita percaya mereka hanya lanun, selama itulah kita ditawan oleh naratif musuh. Ingatlah, laut bukan musuh kita. Ia pernah menjadi tanah air kita. Dan para pelaut Melayu bukan bayang-bayang kejahatan. Mereka adalah akar kepada keberanian kita. Sudah tiba masanya generasi hari ini mengangkat semula sejarah ini, bukan sebagai nostalgia, tetapi sebagai asas identiti bangsa yang hilang arah kerana sejarahnya dirampas. Terima kasih kerana menonton dari awal hingga habis video ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, aktifkan butang loceng notifikasi, tekan butang like, join dan butang share. Kongsikan kepada rakan-rakan anda. Berikan komen di bawah jika anda mempunyai pandangan atau teori sendiri tentang apa yang dibincangkan pada video ini. Teruskan bersama saya di channel ini untuk lebih banyak lagi kisah-kisah menarik dari sejarah yang kurang diketahui.
Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi pada video seterusnya. Assalamualaikum. Salam misteri dan pengetahuan.